Hukum bersuci ada orang buta boleh lihat. Biasa dengar ada cerita kat kapal Nabi bang. Kapal Nabi Wahab Sa'o Nabi Nuh. Rikah cerita lah. Ada orang duk dekikan Nabi Nuh. Dia pun duk berak kat kapal. Dia pun duk berak kat kapal Nabi. Dia kedeki. Dia kata Nabi Nuh ni gila kat kapal dalam bukit dengan bukit. Nabi Nuh tahu dah dapat wahyu daripada Allah bahawasanya ada tsunami. Tak pernah Nabi Nuh buat kapal pun orang kedeki. Orang pergi berak. Banyaklah panjang cerita. Dalam orang pergi berak dekat kapal Nabi Nuh. Berak. Allah punya aturan lebih hebat. Ada orang buta berjalan-jalan, semana Nabi berak kat kapal Nabi Nuh juga. Nabi ini tergelincir terjejak kecil ke buah tu. Geleceh pulak muka dengan atas hati orang. Mesti banyak pulak. Bakit dengan hijau, merah, kuning. Sedap. Cendai ada, sambal petai ada. Ciri tembikai ada. Ciri buah pisang ada. Nak lagi? Kacang dah, seketul lagi kat sini. Tu dia jatuh kat ranting. Dia tu buta, tak nampak. Berjalan berkekang. Tergelak jatuh ranting. Orang kedeki kat Nabi Nuh. Jatuh tertik dekat atas kapal Nabi Nuh tu. Akik muka dia dia. Tu jadi muka ala saja sikit. Aduh. Tapi masalah dia selak je mata dia. Tik-tik lekat ke mata dia tu. Tengok dia boleh tengok. Dia boleh tengok kapal, mata dia boleh tengok, lihat. Ubah ni dia kata. Ubah ni dia kata. Habis itulah orang-orang dekat kawasan itu kata apa? Tik kat atas kapal Nabi Nuh boleh buat orang celak daripada buta. Pakak pergi beramu ramai-ramai di kapal Nabi Nuh pergi kutik orang. Buat ubah. Apa jadi? Bersih kapal Nabi Nuh. Licin, berkilau. Buat apa? Ambil tip, buat jual. Dia orang kutik habis. Kutik habis tip. Bersih. Nampak aturan Allah lebih hebat. Orang nak kenal Nabi, Allah kenal balik. Dia yang tu apa yang berlaku? Orang nak pergi berak tu Allah tu. Cuma nak cerita. Aturan Allah lebih